Hai semua, pernah tak korang terfikir pasal nombor-nombor yang kita guna hari-hari ni? Jom, hari ni kita nak tengok nombor dari satu sudut yang mungkin korang tak pernah terfikir pun sebelum ni. Okey, cuba fikir jap. Nombor kat harga makanan, markah exam, sampailah nombor dalam game yang korang main tu. Adakah semua nombor ni sama? Adakah diorang bercakap dalam bahasa yang sama? Jom kita siasat sama-sama. Okey, jom kita mulakan. First thing first, kita nak tengok kat mana sebenarnya nombor-nombor ni wujud di sekeliling kita. Fikirkan, masa korang beli makanan kat kantin, tengok markah exam, atau bila korang scroll telefon, semua tu ada nombor kan? Nombor ni ada kat mana-mana je. Dan sedar tak sedar, dialah yang senyap-senyap susun dunia kita ni. Okey, sekarang jom kita masuk bab yang lebih mendalam sikit. Kita nak fahamkan kod yang kita guna setiap masa. Asas 10. Jadi inilah dia asas 10 atau orang panggil sistem perpuluhan. Ini bahasa nombor kita. Kita guna untuk semua benda, dari kira duit belanja sampailah ke markah sukan. Benda ni dah jadi macam semula jadi sangat, sampaikan kita tak pernah persoalkan pun kan? Dan korang tahu tak kenapa? Puncanya sebenarnya simple je. Sebab kita ada 10 jari. Jadi, logiklah kan, sistem kiraan kita pun dibina berdasarkan nombor 10 ni. Cukup 10. Okey, dah faham pasal asas 10? Bagus. Sekarang, jom kita selongkar pula bahasa rahsia dunia digital. Kita akan bercakap pasal asas 2. Betul, setiap kali korang sentuh skrin, klik mouse atau type apa-apa, sebenarnya korang tengah berkomunikasi dengan satu dunia yang tak guna 10 jari macam kita. Dunia ni guna bahasa yang jauh lebih simple. Tengok perbezaan yang paling besar ni. Kita, manusia, kita ada 10 digit nak guna. Sifar sampai 9. Komputer pula, dia cuma ada 2 je. Sifar dan 1. Itu je. Cuba bayangkan macam suis lampu. Bagi komputer, semua benda sama ada on atau off. On tu 1, off tu sifar. Itu je. Daripada 2 pilihan yang super ringkas ni lah, terhasilnya semua teknologi canggih yang kita guna sekarang. Hebat kan? Mesti ada yang tertanya-tanya kan, kenapa komputer tak guna je asas 10 macam kita? Lagi senang kan? Cuba fikir balik pasal suis tadi. Untuk sebuah mesin, kan lagi senang nak bezakan antara ada elektrik dengan tak ada elektrik. Berbanding nak kena faham 10 tahap elektrik yang berbeza-beza. Betul tak? Jauh lebih stabil. Jadi, kat mana sebenarnya kod-kod ni semua beraksi dalam dunia kita? Jom kita tengok. Kat sekolah je, korang dah dikelilingi oleh dua-dua bahasa ni. Harga kat kantin, papan skor sukan, tu semua guna bahasa kita, asas 10. Tapi, sebaik je korang melangkah masuk makmal komputer, semua gadget dalam tu tengah bersembang dalam bahasa rahsia asas 2. Kad rumah pun sama je ceritanya. Setiap benda elektronik, jam digital, remote TV, konsol game korang, semua tu beroperasi guna prinsip yang sama. On atau off, 1 atau sifar. Semuanya bercakap dalam bahasa asas 2. Dan bila kita tengok dari skop yang lebih besar, impaknya memang dahsyat. Seluruh internet, online banking, cyber security, malah benda canggih macam AI, semuanya dibina atas asas yang sangat simple. Sistem 2 nombor ni je. Jadi, inilah kuncinya. Anggaplah asas nombor ni macam sebuah jambatan. Jambatan yang sambungkan kita, yang berfikir guna asas 10, dengan dunia teknologi yang berfikir guna asas 2. Tanpa jambatan ni, tak adalah semua teknologi yang kita ada hari ni. Cuba bayangkan, apa jadi kalau dunia ni hanya guna satu asas nombor je? Katalah komputer dipaksa guna asas 10. Atau kita pula kena kira duit belanja guna asas 2 dengan nombor 1101 je. Agak-agak apa cabarannya ya? Apa yang jadi senang dan apa yang jadi susah gila? Okey, untuk habiskan sesi kita hari ni, jom kita cabar sikit minda korang dengan 2 soalan terakhir. Fikirkan betul-betul, macam mana pemahaman korang tentang asas 10, sistem nombor harian kita, membantu korang buat keputusan? Contohnya, masa bajet duit belanja atau kira markah masa bersukan. Sedar tak, asas nombor ni sebenarnya ada dalam setiap keputusan kecil yang kita buat. Dan soalan kedua, yang ni untuk masa depan. Kalau kita dah setuju yang asas nombor ni adalah bahasa teknologi, menguasai benda ni bukan lagi pilihan kan? Ia dah jadi satu skill yang kritikal. Jadi, macam mana agaknya penguasaan konsep ni boleh buka lebih banyak pintu untuk kerjaya dan masa depan korang?
Jadi ingatlah, bila korang faham pasal asas nombor, korang bukan setakat belajar matematik tau. Korang sebenarnya tengah belajar bahasa yang membentuk dunia kita sekarang dan bahasa yang akan menulis masa depan kita semua. Jadi jangan berhenti bertanya dan jangan berhenti meneroka.